Sesiapa yang menyambut Ramadan dengan baik, Allah akan memuliakan orang itu. Allah sendiri sebut di dalam satu hadis qudsi, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, pahala puasa Ramadan aku rahsiakan. Pahala puasa Ramadan bukan digandakan sehingga 700 kali ganda, tetapi pahala puasa Ramadan aku rahsiakan. Sesungguhnya puasa Ramadan itu untuk aku. Anak-anak Adam berpuasa untuk aku. Mereka berpuasa meninggalkan syahwat untuk aku. Mereka meninggalkan syahwat makan kerana aku. Mereka meninggalkan syahwat minum kerana aku. Mereka meninggalkan syahwat jima kerana aku. Fa innahu li. Dengan sebab itu puasa Ramadan dia untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan khusus untuk anak-anak Adam yang berpuasa.